Pernah tak berada di satu titik terendah yang mana time tu kita dah tak ada apa-apa, rasa hilang macam-macam dan kita rasa kosong? There's one story tentang Nabi Musa yang mana Nabi Musa baru je sampai dekat Madian. So Madian time tu memang sangat-sangat panas terik tau. So dia perlukan air dan dia sangat-sangat dahaga. Dia nampak satu telaga Madian tu, so dia pergi. Time tu dekat telaga tu dia nampak ada 2 orang perempuan dan juga beberapa lelaki tengah bagi air dekat haiwan peliharaan diorang. Time tu Nabi Musa pelik, kenapa ada 2 orang wanita tengah pegang kambing time tu. So dia pun pergilah dekat telaga tu dan bertanya pada wanita tu. Dan wanita tu jawab, dia nak bagi minuman dekat kambing dia sebab bapak dia dah tua, dah tak boleh nak tolong dah. So Nabi Musa pun tolonglah diorang. Walaupun Nabi Musa time tu sangat-sangat penat, tapi dia bagi air tu dekat wanita-wanita tu. And then lepas settle je tu, Nabi Musa pun pergilah berteduh dekat satu pokok. Time tu Nabi Musa pun berdoa, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku sangat berhajat kepada sebarang rezeki pemberian yang engkau berikan. Surah Al-Qasas ayat 24. Lepas tu tahu tak apa jadi? Wanita-wanita tu datang kepada Nabi Musa dan bagi tahu yang bapa mereka ni invite untuk datang ke rumah untuk balas budi. Nabi Musa dia offer 3 benda tau. Pertama, rumah, kerja, keluarga. Ya Allah, betapa powernya doa-doa para anbiya yang mana dengan few words je tapi ucap dengan penuh rasa harapan, rasa yakin dan juga rasa tak ragu-ragu dengan Allah SWT. This story reminds Nurin yang tak ada satu detik pun yang berlalu dalam kehidupan ni kita tak perlukan Allah. Every single moment kita perlukan Allah. Jadi terbitkan rasa terdesaknya kita ni kepada Allah SWT. InsyaAllah doa kita dah berkelaman akan termakbul. Okay? Sampai sini faham. So korang jangan lupa dapatkan buku 30 doa. InsyaAllah banyak sangat cerita yang dikupaskan melalui doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Boleh dapatkan sekarang. Okay? Bye!